Okey, ni rumah dia. Okey, kita sekarang ni kita ada 2 unit lagi hak tinggal. Yang ni yang pertama, yang ni yang kedua, dan hak ni pun dah siap, kita siap pasang semua dah. Okey, tinggal lagi untuk finishing je. Semua dah siap, settle semua. Okey, kita jual unit yang kosong. Okey. Ni kita lihat, yang ni bilik master bed. Okey, yang ni master bed. Ni bilik air dia. Okey. Cuma tinggal finishing saja. Okey. Okey, ni ruang tamu. Okey, yang ni ruang tamu. Agak luas lah. Okey, yang ni ruang, orang cakap boleh jadi ruang keluarga boleh. Dining room pun boleh. Okey, yang ni bilik yang kedua. Lepas tu ni bilik ketiga. Okey. Dan kita kata full glass lah untuk window. Lepas tu ni toilet. Toilet yang kedua dekat dengan dapur. Okey, yang ni dapur. Okey, siap tabletop. Kita buat siap tabletop. Memang cantik. Okey. Yang ni orang cakap modern lah. Okey. Pintu siap pasang, siap finishing, siap tie, tingkap semua siap. Wiring pun siap dah, cuma kita akan buat pemasangan je lah. Plug-plug semua. Okey, yang tu dah bahagian finishing dah. Rumah cantik. Empat bilik. 2 bilik air. Keluasan. Ni siap kornis kornis. Okey, nice. Finishing. Tunggu masuk kipas je. Ikut selera korang lah macam mana. Yang ni memang luas. Pintu dia pun memang buka luas. Okey. Sini tingkap pun luas, puas hati. Lepas tu yang tepi ni korang ada ni sliding. Okey, sliding, ada ruang sikit belakang tu, tepi ni, bolehlah korang nak cocok tanam sini. Harga dia RM350,000. Okey, nak cari kat mana? Rumah semi-D yang harga RM350,000. Okey, siap tabletop, siap semua dengan harga RM350,000 sahaja. Okey, kawasan memang nice. Kawasan sangat puas hati. Orang cakap, kalau nak healing, dekat saja dengan pantai. Okey, ke pantai dalam 2 km lebih kurang. Ke jalan besar dalam 1 km. Alright. Kereta tu bukan untuk dijual. Okey, lepas tu kita ada satu lagi unit. Ini unit dia. Ini unit yang kedua. 4 bilik. 2 bilik air. Keluasan dia pun lebih kurang. Okey. Jom kita tengok dapur dia. Ni dapur. Dapur memang siap custom. Siap custom. Dengan tabletop sekali. Okey, dah dapat tabletop, bukan unit kosong. Ni memang cantik dah. Korang nak dah tak payah dekor. Ini pun memang nice. Okey. Yang ni sama juga harga dia RM350,000. Korang tengok tikap dapur. Besar punya tikap. Puas hati. Yang ni betul-betul puas hati. Okey. Cantik. Bilik air pun dah nak siap dah. Nanti tunggu finishing. Letak mangkuk tanda semua. Okey, yang ni bilik nombor 3. Okey. Yang ni bilik nombor 2. Alright, yang ni master bedroom.
Okey. Yang ni master bedroom. Siap. Tanda semua. Okey. Sama juga unit ni 4 bilik, 2 bilik air dengan harga RM350,000. Shilling pun sama, cornice juga sama je. Design cantik lah. Masuk orang cakap nanti kalau orang luar cakap cuci kaki. Orang Terengganu saya tak tahu lah dia cakap apa. So, kalau berminat nak beli rumah semi-D dengan harga RM350,000, okey, boleh contact saya. Kita pergi show unit. Okey. Bukan show unit dah ni, kita pergi unit yang nak dijual ni. Kawasan cantik. Memang puas hatilah kalau dapat sini. Okey. So, sekali lagi, siapa-siapa hak berminat untuk beli rumah semi-D, 4 bilik, 2 bilik air, dengan keluasan 1,300 lebih, boleh PM saya. Okey, alright. Assalamualaikum.